Hai korang, hari ni saya nak tukar lampu nombor plate untuk Pro 2 Myvi generasi yang ketiga. Okey, saya nak upgrade lampu ni daripada mentol yang biasa, mentol halogen, kepada mentol yang LED. Jadi saya beli satu mentol ni dekat DIY. T10, T10 ni 2 biji warna putih. Jadi jom kita tukar dia. Okey, alat yang kita perlukan, pembuka klip ni. Nak pakai screwdriver yang lepeh tu boleh, tapi risiko calar je lah. Ok, kita buka dia first. Dekat bawah ni, dekat bawah ni ada, kan nampak kan apa casing ni kan. Kita ambil pembuka klip ni, ambil masukkan antara tengah ni lah, antara yang clear ni dengan yang ni. Ok, dah cabut. Ok, nampak mentol ni kan? Kita boleh tarik keluar lah. Dia agak tricky sikit cara dia. Okay, dah dapat keluar. Kita ambil apa mentol ni. Saya buka dulu. Okay, ni mentol LED. Kita pergi balik dekat dia punya slot ni. Kita masukkan dia punya mentol ni macam ni. Okay, ni dia punya kaki dia ni. Okay, pastikan dia punya position ni macam ni, masuk. Okay, masuk. Okay, lepas tu kita test nyala ke tak. Right gang, nyala cantik. Lepas tu kita dah boleh ambil dia punya ni yang clear ni kan. Dekat ni dia punya yang, ingat yang ada dua macam ni. Jadi menghadap ke sini tau, ke dalam bumper. Macam ni. Ni masuk. Alright lah. Lepas tu dekat belah sana pun buat benda yang sama. Okay, ni mungkin saya akan buat time lapse, aku buat secara laju. Ni hasil dia. Alright. Okay, sekian, terima kasih.